adakah dengan penurunan nilai ambang ni dia boleh menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap perkara 13 perlembagaan? Pertama sekali memang this is clear cut, you melanggar hak rakyat Malaysia untuk memiliki rumah mereka. What kind of deals will be done untuk 75% tu yang akan ketinggalan untuk lagi 25%. Yang tu antara benda-benda yang kita kena persoalkan benda-benda ni. Tak bolehlah kata bila macam Sadiq sebut tadi kan, bila kita persoalkan, you persoalkan niat kita. Sebenarnya apa yang penting adalah sebagai kerajaan, you bukan sekadar kena melindung a certain group of people. You kena pastikan semua rakyat. Kalau nak cerita tentang pemilikan ni, you nak pastikan semua ada persetujuan dan ada orang kata satu pampasan yang adil. Sebab bagi saya tidak akan ada pampasan yang adil untuk isu-isu seperti ini. Satu benda yang saya sangat tak puas hatilah dengan respon Perdana Menteri terhadap isu URA ni. Bila orang bangkitkan isu URA, Perdana Menteri kata tak apa, jangan risau. URA ni kita bukannya nak melanggar hak orang Melayu, disebut pasal orang Melayu lah masa tu, tapi kita nak uplift the Malay community. Which community are you talking about? Kalau kita nak kata komuniti orang Melayu yang B40, yang tertindas, yang sebelum ini sudah ada dasar-dasar pemodenan untuk orang Melayu masuk ke dalam bandar, untuk kita hilangkan dasar pecah dan perintah yang kita warisi daripada British, kita bawa orang Melayu ke bandar, pastikan mereka ada akses. Rumah-rumah ni selama ni dibina di kawasan-kawasan yang ada banyak kemudahan asas. Betul. Ada LRT, ada easy access pada tu pengangkutan awam, semua tu ada. Mereka dapat banyak peluang-peluang pekerjaan di kawasan-kawasan bandar. Akhirnya semua benda ni akan hilang. Orang-orang Melayu yang B40 ni yang dulu ada kemudahan untuk duduk di kawasan bandar, untuk keluar daripada kepompong kemiskinan, mana mereka nak pergi? This is the same old argument of dulu. Orang-orang dulu kata kita nak perjuangkan Melayu. Akhirnya yang diperjuangkan hanyalah Melayu-Melayu kaya. Akhirnya Melayu-Melayu yang miskin tidak akan keluar pun daripada kepompong kemiskinan. In fact, daripada mereka ada peluang untuk keluar dari kepompong kemiskinan sebab mereka duduk di kawasan bandar, ada peluang bergaji dengan lebih tinggi, ada peluang untuk naik kemudahan awam, akhirnya mereka terpaksa pergi ke kawasan-kawasan yang mungkin mereka tak dapat